Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taysirana ya Rabbana Rabbal Alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat sama-sama dalam pagi yang bahagia ni untuk sama-sama kita membaca surah Yasin, dan moga-moga Allah Taala menerima amalan dan bacaan tersebut, dan sesiapa yang mendengar ataupun kepada bacaan sahabatnya yang lain, maka mendengar sama seperti orang yang membaca. Kerana tujuan daripada tilawah tadi ialah mendengar ayat Al-Quran agar mengingatkan kepada mutakallim, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, baru kita memahami isi kandungan dan mengamalkannya. Jadi kita masih lagi di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Tanzilal Azizir Rahim. Maknanya ayat yang kelima daripada surah Yasin, di bawah lafaz Ar-Rahim, yang diambil daripada kata terberitan Ar-Rahmah. Jadi sebelum ni kita sedang membaca himpunan hadis-hadis yang menceritakan tentang keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud sa'atu rahmatillah, maknanya keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang dihimpunkan di dalam kitab Mishkatul Masabih. Maknanya ini ada beberapa panduan kepada kita. Maknanya kita maklum, kita mempunyai nas Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian nas Al-Quran tersebut disyarahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan oleh sahabat kepada tabi'in, kemudian tabi'in memindahkan kepada tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada zaman tabi'ut tabi'in tadi. Maknanya sebelum daripada itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia dah memberikan arahan agar hadis-hadis tadi dibukukan, kerana dia khawatiri akan sampai satu zaman manusia sudah tidak lagi mempunyai ingatan yang kuat, yang dikhawatiri hadis-hadis Nabi Muhammad akan hilang. Maka hadis-hadis tadi dihimpun oleh imam-imam yang meriwayatkan, antara Imam Bukhari yang khusus menghimpunkan hadis-hadis yang sahih, dan begitu juga Imam Muslim, kemudian Ashabus Sunan, maknanya Sunan Tirmizi, Ibnu Majah, Nasai, dan antaranya Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik dan seumpamanya. Jadi terdapat berbagai kitab-kitab hadis yang menghimpunkan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kita maklum setiap kitab tadi menghimpunkan hadis dengan bentuk-bentuk yang tertentu. Sampailah kepada zaman Imam Al-Baghawi radhiyallahu anhu yang meninggal dunia pada tahun 510 Hijrah. Jadi Imam Baghawi, dia merenung dan dia berkata, sesungguhnya hadis-hadis tadi berada di dalam pelbagai kitab. Jadi dia kata kita perlu menghimpunkan hadis tersebut di dalam satu kitab untuk memudahkan orang yang ingin beribadat membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya
hadis kadang-kadang ditulis untuk panduan ahli fiqh. Hadis tadi ditulis untuk panduan ahli sirah. Tapi Imam Baghawi kata, aku ingin menghimpunkan hadis daripada Nabi Muhammad SAW yang telah berada di dalam kitab-kitab tadi. Maksudnya hadis yang ada dalam kitab Bukhari, hadis yang berada dalam kitab Muslim dan kitab-kitab yang lain, aku nak himpunkan sebagai buku panduan kepada salik, orang yang ingin berjalan di atas sirat mustaqim, supaya mereka tadi mempunyai panduan apabila mereka ingin merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Maksudnya sebagaimana kita membaca Al-Quran dan kita dah ada panduan daripada Al-Quran, maka Quran tadi disyarahkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kita perlu juga membaca hadis untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi Imam Al-Baghawi, dia menghimpunkan satu kitab yang bernama Masabihus Sunnah. Maksudnya sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang bercahaya. Seperti mana bercahayanya pelita yang menyinari hati manusia. Jadi apabila Imam Baghawi dah menulis kitab tersebut, maka dalam kitab Masabihus Sunnah tadi, ada satu tajuk, iaitu Sa'atu Rahmatillah. Amat luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah kita akan membaca hadis-hadis yang dinyatakan oleh Imam Baghawi radhiyallahu anhu. Dan lepas ni kita akan bincanglah macam mana kitab tadi berkembang untuk kita tadi mengetahui tentang keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum tu kita membaca dulu riwayat hidup imam yang menulis kitab asal, kitab Masabihus Sunnah, iaitu Imam Al-Baghawi radhiyallahu anhu. Jadi dia digelar sebagai Muhyis Sunnah, Imam Al-Baghawi. Maknanya kita dah bincang sebelum ni, apabila kita membaca riwayat hidup imam-imam, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat. Tanzilur rahmatu. Maknanya moga-moga rahmat turun inda zikris salihin, apabila kita menyebut riwayat hidup orang-orang soleh. Jadi antara imam yang agung yang kita nak berkenalan pada hari ini ialah Imam Al-Baghawi, dan orang yang berkhidmat kepada kitab tersebut sebentar lagi insyaAllah. Jadi Imam Al-Baghawi dia digelar sebagai Muhyis Sunnah, orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kunyah atau nama panggilan ni ialah Abu Muhammad. Dari nama ni ialah Al-Husain Ibnu Mas'ud. Dan dia tadi lahir di negara yang hari ini dipanggil sebagai Khurasan. Ataupun di zaman tu dipanggil sebagai Khurasan. Dia negara yang luas yang berada di sebelah atas Afghanistan, bersebelahan dengan Iran. Jadi Imam Al-Baghawi ni dia ialah anak murid kepada salah seorang imam yang agung. Maknanya kita dapat tahu keagungan seorang imam, keagungan seorang penulis tadi melalui guru-gurunya. Jadi Imam Al-Baghawi dia ialah anak murid kepada Al-Qadi Husain. Mana Qadi Husain yang meninggal dunia pada tahun 462 Hijrah. Imam Rafi'i apabila dia menceritakan tentang guru kepada Imam Baghawi tadi, iaitu Al-Qadi Husain, Imam Rafi'i berkata, innahu kana kabiran. Sesungguhnya Qadi Husain tadi, dia adalah salah seorang yang amat besar kedudukannya di dalam agama Islam. Ghawwasan fid daqaiqi, orang yang amat menyelam jauh di dalam cabang-cabang hukum yang amat halus. Maksudnya di dalam ilmu fiqh kita ada hukum yang asas, lepas tu kita ada hukum yang amat terperinci. Jadi Imam Qadi Husain, guru kepada Imam Baghawi tadi, dia antara ulama di dalam mazhab Syafi'i yang amat luas pengetahuannya di dalam mazhab. Min ashabil ghurril mayamin, maksudnya dia dari kalangan ahli yang diistilahkan sebagai muka yang berwarna putih dan tangan dia juga bercahaya. Wa yulaqabu bihabril ummah, dan digelar sebagai pendeta kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dari kita sambung lagi riwayat hidup Qadi Husain, guru kepada imam tadi. Masa Imam Nawawi berkata, ketahuilah apabila disebut istilah al-qadi di dalam kitab-kitab ulama fiqh seperti kitab Nihayah, Tatimah, Tahzib dan kitab-kitab Imam Ghazali, maka dimaksudkan dengan al-qadi tadi ialah Qadi Husain,
guru kepada Imam Baghawi yang kita nak baca sekarang ni. Dan Imam Ibnu Al-Ahdal berkata, apabila disebut Al-Qadi, maka dia maksudkan huwa, iaitu Qadi Husain. Dan apabila disebut lafaz Al-Qadi di dalam buku-buku akidah, maka dimaksudkan ialah Imam Al-Baqillani. Wa idza qalu asy-syaikh, dan apabila mereka, maksudnya ulama akidah, menyebut lafaz asy-syaikh, fahuwa Abul Hasan al-Asy'ari, maka dia ialah Imam Abu Hasan Asy'ari yang kita dah bincangkan riwayat hidupnya sebelum ni. Dan Imam Rafi'i radhiyallahu anhu, dia juga menceritakan satu ketika datang seorang lelaki kepada Qadi Husain, guru kepada Imam Baghawi ni. Faqala, dan lelaki tadi berkata, halaftu bit talaq, dia kata, aku bersumpah akan jatuh talak, bahawa sesungguhnya tiada satu manusia pun yang seperti kamu di dalam ilmu fiqh dan di dalam pengetahuan ilmu agama. Maknanya dia kata kalau kenyataan dia tadi benar, sememangnya atas muka bumi sekarang ni ataupun dalam kawasan tersebut tiada orang yang seperti kamu, maksudnya tak ada orang yang lebih daripada kamu, maksudnya orang ni bercakap kepada Qadi Husain tadi, yang melebihi kamu daripada sudut fiqh dan ilmu. Kalau kenyataan aku tadi betul, nescaya talak aku tidak akan jatuh. Tapi sekiranya kenyataan tadi aku tak benar, maksud aku cakap dekat kamu, kalau kenyataan aku tadi tidak benar, nescaya talak tadi akan jatuh. Jadi fa'atraqa ra'sahu sa'atan wa baka. Kemudian Qadi Husain pun menundukkan kepalanya sejenak, wa baka, dan akhir sekali Qadi Husain pun menangis. Thumma qala, kemudian Qadi Husain berkata, hakadha yaf'alu mautur rijali, inilah yang berlaku sekiranya ulama-ulama yang agung meninggal dunia. Mana Qadi Husain nak beritahu kepada kita, dia dihukumkan sebagai antara orang yang paling tinggi ilmu di zamannya, bukan kerana dia tadi alim, dia kata, tapi kerana orang yang lebih alim daripada aku, orang yang lebih tinggi ilmu daripada aku telah meninggal dunia. Maka Qadi Husain menghukumkan, la yaqa'u talaquka, nescaya talak kamu tidak akan jatuh. Maksudnya benarlah kenyataan orang yang bersumpah tadi bahawa sesungguhnya tiada orang yang boleh menyamainya daripada sudut fiqh dan ilmu. Dan itu ialah guru kepada Al-Imam Baghawi, penulis kitab Masabihus Sunnah yang kita nak bincang sekarang ni. Jadi Imam Al-Baghawi, dia tadi salah satu adabnya semasa dia tadi mengajar, la yulqid darsa illa ala taharatin. Maka Imam Baghawi tadi dia tidak akan mengajar, tidak akan menyampaikan ilmu, melainkan dalam keadaan berwuduk yang sempurna. Dan adalah Imam Al-Baghawi tadi, dia antara orang yang amat zuhud sekali. Maksudnya setiap hari apabila dia makan, dia hanya makan roti. Maksud dia tak ada campur dengan lauk yang lain, hanya makan roti kosong. Summa uzila fi zalika, kemudian orang pun kritik, kenapa kamu tak makan apa-apa langsung, tak ada makan daging bersama-samanya, tak ada makan apa segala lah. Maka dia pun fasara yakuluhu bizaitin, maka dia pun dengan sebab orang asyik kritik saja, dia nak buat baik pun orang kritik juga, maka dia pun makanlah roti tadi dengan minyak zaitun. Itu sajalah makanannya sampailah dia tadi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan daripada Qadi Husain tadi, apabila isteri ini meninggal dunia, falam ya'khuz min mirathiha syai'an, apabila isteri ini meninggal dunia, maka dia tak mengambil sedikit pun daripada harta yang ditinggalkan oleh isterinya. Dan Imam Baghawi meninggal dunia pada ketika umur sampai 80 tahun. Dan Imam Zahabi berkata, disebabkan kefakiran dan keadaan Imam Baghawi tadi, jawaza samanin walam yahujjah. Maksudnya umurnya dah sampai 80 tahun dan dia meninggal dunia, tapi disebabkan keadaan dia tadi, walam yahuj, maka dia tak pernah menunaikan haji sekali pun, kerana tak wajib. Mana haji hanya wajib ke atas orang yang berkemampuan, tapi keadaan diri ni tadi tu menyebabkan dia pun tak sempat dan haji pun tak wajib ke atasnya. Dan Imam Subki radhiyallahu anhu berkata, adalah Imam Baghawi, dia digelar sebagai muhyis sunnah,
orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yadkhul Baghdad. Cuma di hayat kehidupannya, maksudnya kota ilmu yang amat agung, yang ramai penulis kitab, ramai penulis umpamanya ialah kota Baghdad. Tapi Imam Baghawi dia tak pernah masuk ke Baghdad. Walau dakhalaha lattas'at tarjamatuhu. Jadi Imam Subki berkata, kalaulah Imam Baghawi tadi masuk ke Baghdad, nescaya dia akan lebih dikenali oleh keseluruh orang yang ulama yang berada di Baghdad, dan mereka akan dapat menulis riwayat hidupnya dengan lebih luas. Sebab sekarang ni bila kita cari riwayat hidup tentang Imam Baghawi ni, penulis Masabihus Sunnah, maka amat ringkas. Maknanya tak banyak kita tahu tentang pengajian dia macam mana mujahadahnya semasa belajar, guru-gurunya dan seumpamanya. Wa qadruhu 'alin fid din wa tafsiri wal fiqh wal hadis. Jadi Imam Subki berkata Imam Baghawi ni seorang yang amat agung, mempunyai kedudukan yang amat tinggi di dalam amalan, di dalam agamanya, di dalam ilmu tafsir. Imam Baghawi ni dia ada buku kitab tafsir, wal fiqh, dan dia antara ulama fiqh yang agung, wal hadisi, dan di dalam ilmu hadis. Maknanya ada 4 bidang yang dia amat menguasainya. Itu jarang berlaku kepada ulama. Kebiasaannya ulama tadi mahir di dalam bidang tafsir sahaja, atau dalam fiqh sahaja, dan hadis sahaja. Dan Imam Suyuti radhiyallahu anhu berkata, wa burika lahu fi tasanifihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada penulisan-penulisan Imam Al-Baghawi liqasdihi salih, kerana niatnya amat baik tadi. Fa innahu kana minal ulama'ir rabbaniyin. Sesungguhnya Imam Baghawi tadi ialah ulama rabbani, dza ta'abbudin wa nusuk, yang mempunyai ibadat dan amalan, wa qana'atin bil yasir, dan dia redha dengan sedikit daripada dunia tadi. Jadi sekiranya ditanya kepada Imam Baghawi mengapakah dia menulis kitab Masabihus Sunnah, maka dia berkata, jama'tuha lil munqati'ina ilal ibadati. Aku menghimpunkan kitab Masabihus Sunnah ini untuk orang yang beruzlah, ataupun untuk orang yang dah memfokuskan dirinya untuk al-ibadati. Litakuna lahum ba'da kitabillahi ta'ala hadzan minas sunani. Supaya ada di sisi mereka, di samping, maksudnya setelah mereka tadi membaca, memahami Al-Quranul Karim, agar mereka tadi mempunyai satu habuan yang besar daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bantuan pada ibadat yang sedang mereka lakukan. Maknanya di zaman dahulu, apabila orang tadi ingin beribadat, mereka akan menumpukan sepenuh masa. Sepenuh masa itu diistilahkan sebagai al-munqati'ina lil ibadati. Maknanya sekarang ni kita faham sepenuh masa ni apabila kita nak belajar ijazah sarjana muda. Maknanya selepas pelajar-pelajar tadi ambil SPM, maka dia akan belajar degree sepenuh masa di universiti. Maksudnya tinggal di asrama, dibiayai dengan beasiswa, ataupun dengan tajaan mana-mana pihak, ataupun dengan kewangan sendiri. Jadi untuk kita tadi belajar sepenuh masa, maka dia memerlukan kepada pembiayaan. Jadi di zaman dahulu, sebagaimana hari ini kita ada universiti untuk melahirkan pelajar-pelajar, maka di zaman dahulu dia ada rumah-rumah ibadat yang diistilahkan sebagai ribat, atau yang diistilahkan sebagai rumah sulu dan seumpamanya. Jadi ada syekh yang duduk di rumah tersebut, dan orang yang betul-betul nak beribadat sepenuh masa, maka dia akan datang ke situ, duduk selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, bergantung kepada perjalanannya dalam membersihkan diri. Sekiranya dia duduk, dia memerlukan kepada masa 3 tahun duduk di rumah ibadat tersebut. Jadi sepanjang 3 tahun tadi, Imam Baghawi berkata, di samping dia tadi belajar memahami Al-Quran, maka dia bacalah kitab hadis yang aku tulis ini. Moga-moga dia dapat mendengar dan mengamalkan hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan perjalanannya di atas sirat mustaqim. Dan itulah tujuan Imam Baghawi menulis kitabnya.
Mulla Ali Qari, salah seorang yang mensyarahkan kitab tadi, dia berkata, jama'a ma la yastaghni anha saliku tariqil akhirah. Mana Imam Baghawi radhiyallahu anhu, dia menghimpunkan dalam kitabnya Masabihus Sunnah tadi, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh, yang amat diperlukan oleh orang yang salik, orang yang ingin berjalan di atas tariqil akhirah, jalan akhirat, walau kana minal a'immah, sekalipun orang yang nak beribadat tadi ialah imam-imam, ahli ilmu ke, qadi ke, ulama ke, tetap mereka memerlukan kepada kitab Masabihus Sunnah tadi, ala tartibi abwabil fiqhi. Dan Imam Baghawi menulis kitabnya di atas susunan tajuk-tajuk di dalam ilmu fiqh, liyashulal kashfu anha, untuk memudahkan kita tadi mencari tajuk-tajuk yang kita perlu semasa kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kitab Masabihus Sunnah yang dikarang oleh Imam Baghawi ini besar. Dia ada sebanyak 3 jilid dan hadis di dalamnya ada lebih kurang 5,000 hadis, maksudnya 4,951. Jadi hadis yang amat banyak tadi, maksudnya orang yang beribadat sepenuh masa, macam kita bincang tadi, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan rumahnya, duduk di tempat ibadat sepenuh masa selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, bergantung kepada kecepatan perjalanan himmah semangatnya tadi. Jadi mereka ada masa yang panjang, 3-4 tahun duduk di rumah ibadat tadi, di samping mereka mempelajari Al-Quran, maka mereka ada masa untuk mempelajari 5,000 hadis yang dihimpunkan oleh Imam Baghawi radhiyallahu anhu. Tapi apabila zaman berlalu, maksudnya apabila umat Islam sudah semakin diganggu, maksud umat Islam tadi dah semakin sibuk, mana semangat yang tinggi untuk beribadat tadi dah semakin kurang, maka Imam Nawawi radhiyallahu anhu yang datang 160 tahun selepas kewafatan meninggalnya Imam Baghawi tadi, maka Imam Nawawi radhiyallahu anhu dia datang, dia menulis kitab yang hampir sama tujuannya, maksud kitab hadis untuk dibaca oleh orang yang ingin beribadat di atas sirat mustaqim. Dan kitab tersebut dikenali sebagai Riyadus Salihin. Dan itulah kitab hadis yang masyhur di zaman kita pada hari ini, yang bernama Riyadus Salihin, yang ditulis oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Dan tujuannya ialah untuk kita yang nak beribadat, kita yang nak bersuluk, maksudnya kita yang nak berjalan di atas sirat mustaqim tadi, mempunyai ilmu tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab Riyadus Salihin itu sendiri pun dia ada lebih kurang 1,900 hadis. Maknanya hadis yang banyak. Jadi Imam Nawawi kata, sekiranya kamu tak sempat untuk baca kitab yang aku dah ringkaskan ni, maksudnya dah hampir separuh daripada kitab Masabihus Sunnah Imam Baghawi tadi, maka Imam Nawawi kata, aku ringkaskan kepada 40 hadis sahaja. Maka diistilahkan sebagai Matnul Arba'in, atau kitab hadis 40 yang amat masyhur yang dipelajari pada hari ini. Dan itu ialah beberapa kitab yang amat agung yang ditulis oleh ulama Islam radhiyallahu anhum, agar kita tadi mesti mengetahui hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita di atas sirat mustaqim, kita tadi beribadat di atas sirat mustaqim, berzikir, membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tanya, apakah tujuan di akhirnya? Tujuan di akhir kita beribadat, tujuan di akhir kita mendekatkan diri, maka tujuannya seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Allah Subhanahu wa taala, tambahkan kepada aku ilmu. Jadi ilmu berada di dalam Al-Quranul Karim, dan ilmu berada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya apabila kita dah semakin dekat, dibukakan ilham, diberikan kefahaman, dibersihkan hati kita mempunyai nur, cahaya dan seumpamanya, maka semestilah keinginan seseorang tadi ialah kepada Al-Quran dan hadis yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai Imam Ghazali tadi, yang setelah dia tadi beriktikaf, beribadat selama 10 tahun, 2 tahun di Damsyik dan di tempat yang lain, maka akhir sekali dia memfokuskan kepada hadis Nabi Muhammad SAW.
Jadi apabila kita dah ada kitab Masabihus Sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Baghawi radhiyallahu anhu, maka setelah itu datang Khatib At-Tibrizi radhiyallahu anhu. Maka Khatib At-Tibrizi dia mengambil kitab Masabihus Sunnah tadi, maka dia tadi mengemaskinikan kitab tersebut. Dia menambah hadis-hadis yang tidak dinyatakan oleh Imam Baghawi radhiyallahu anhu. Maknanya sampai zaman 700 Hijrah tadi, ada ada seorang imam yang agung yang bernama At-Tibi radhiyallahu anhu. Dari Imam At-Tibi ni, dia bernama Husain ibn Muhammad. Jadi Imam Tibi ni dia ada seorang anak murid. Anak muridnya bernama Al-Khatib Tibrizi. Cuma anak murid ni dia meninggal terlebih dahulu daripada gurunya Imam Tibi tadi. Maksudnya Imam Khatib Tibrizi ni anak murid kepada Imam Sharafuddin At-Tibi. Jadi guru ni kata kepada muridnya, wahai murid, maknanya kita sekarang ni nak berkhidmat kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Maknanya kita nak mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW agar manusia dapat membacanya dan mendapat kemanfaatan. Maksudnya dia nak susun hadis tu, hadis yang sahih daripada Bukhari Muslim di bawah satu tajuk. Lepas tu kemudian hadis-hadis daripada Sunan Ibnu Majah, Nasai dan seumpama dia, dan hadis-hadis dalam semua kitab-kitab yang lain yang berkaitan dengan tajuk tersebut. Jadi apabila Imam Sharafuddin At-Tibi berbincang dengan muridnya Khatib At-Tibrizi, maka mereka kaji kitab-kitab yang hadis yang ada pada zaman tersebut, maka mereka kata, kitab yang paling baik yang pernah dihimpunkan mengenai hadis Nabi Muhammad SAW ialah kitab Masabihus Sunnah tadi, yang dikarang oleh Imam Al-Baghawi radhiyallahu anhu. Jadi Imam Tibi tadi, dia mengarahkan anak muridnya Khatib Tibrizi tadi ialah mengkaji kitab Masabihus Sunnah yang dikarang oleh Imam Baghawi tadi, susun semula, kemaskini semula dan tambah hadis-hadis yang tidak dinyatakan oleh Imam Baghawi. Jadi Khatib Tibrizi pun susun dan bahagikan pembahagian kitab tersebut, dan dia menambah hampir 1,511 hadis ke atas hadis yang telah tersedia ada di dalam Masabihus Sunnah. Jadi apabila Khatib Tibrizi dah selesai menyusun kitab yang di asalnya ditulis oleh Imam Baghawi, maka kitab tersebut dinamakan Mishkatul Masabiyah. Jadi inilah kitab yang agung selepas daripada kitab Al-Baghawi tadi, yang dibaca oleh ulama Islam radhiyallahu anhum, yang dikhususkan kepada ahli ibadat. Cuma daripada hadisnya ada 5,000 yang asal ditulis oleh Imam Baghawi, sekarang hadisnya dah bertambah menjadi hampir kepada 7,000 hadis tersebut. Jadi itulah Khatib Tibrizi yang menulis ataupun menyusun kitab Masabihus Sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Baghawi radhiyallahu anhu. Jadi setelah siap kitab Mishkatul Masabih, maka Syekh yang mengarahkan murid tadi menulis kitab tersebut, yang bernama Sharafuddin Al-Husain ibn Muhammad At-Tibi, maka dia sendiri mensyarahkan kitab tadi sebagai khidmatnya kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kita dah bincang siapakah Imam Khatib Tibrizi tadi. Itu pun riwayat hidupnya amat sedikit, maksudnya tak ada di dalam kitab-kitab dinyatakan. Meninggal dunia Khatib Tibrizi tadi pada tahun 741 Hijrah. Jadi setelah selesai kitab Mishkatul Masabih, maksudnya tambahan ke atas kitab Imam Baghawi tadi dah siap, maka Imam Sharafuddin At-Tibi dia pun mensyarahkannya. Jadi siapakah Imam Sharafuddin At-Tibi ni? Dia ialah imamun masyhurun wa alimun mabrurun. Maksud seorang imam yang amat masyhur, yang amat agung di zamannya, ialah orang alim yang amat baik sekali, yang amat kuat ibadatnya. Jadi dinyatakan dalam riwayat hidupnya, fi mabadi'i amrihi sahib tharwatin azimah. Maksudnya Imam Tibi ni di awal umurnya ialah orang yang mempunyai harta yang amat banyak. Wa bazalal mala fi wujuhil khairat, dan dia menginfakkan hartanya pada segala jalan-jalan kebaikan. Maksudnya membantu orang fakir miskin, membantu pelajar-pelajar agama, menyebarkan ilmu Nabi Muhammad SAW,
hatta sara faqiran fi akhir umurihi. Sehingga dia tadi jadi fakir di akhir umurnya. Dan dinyatakan dalam kitab Al-Badrut Talib, dia mempunyai akidah yang amat baik. Dan Imam Tibi ni antara orang yang paling kuat sekali menentang ahli falsafah di zamannya dan golongan yang membawa akidah yang bid'ah. Maksudnya Khawarij, Murji'ah, Syiah dan seumpamanya. Muzhiran fadha'ihum. Dan dia tadi banyak menyatakan kesalahan akidah-akidah mereka. Sekalipun kebanyakan mereka tadi, maksudnya ahli bid'ah tadi, sedang menguasai negara-negara Islam. Dan Imam Syarafuddin At-Tibi syadid al-mahabbati lillahi wa rasulihi. Amat kuat kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Kathir al-hayai. Amat tinggi sifat malunya. Mulaziman lil jumu'ati wal jama'ati. Dan dia sentiasa menghadiri perhimpunan solat Jumaat dan solat jemaah. Mulaziman li tadrisi talabah. Sentiasa mengajar murid-murid di dalam ilmu-ilmu Islam. Walahu iqbalun ala istikhraj ad-daqaiqi. Dan Imam Syarafuddin Tibi tadi dia mempunyai kemahiran, maksudnya untuk merenung ilmu-ilmu ataupun sudut-sudut yang amat halus daripada Al-Quran dan Sunnah. Maknanya kalau kita baca Al-Quran, maksudnya ada makna-makna tersirat yang amat rumit, makna tersirat yang jarang difikirkan oleh ulama tafsir ataupun pembacanya. Maka Imam Syarafuddin At-Tibi tadi dia amat memfokuskan pada makna tersirat, makna-makna yang amat halus daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dia mempunyai satu kitab yang amat bernilai tinggi, iaitu Hasyiah ke atas Tafsir Al-Kashaf. Maknanya dalam ilmu tafsir ni kita ada satu kitab rujukan yang amat agung, iaitu kitab Al-Kashaf yang ditulis oleh Zamakhsyari radhiyallahu anhu. Dan Imam Syarafuddin At-Tibi membuat hasyiah, mana syarah kepada kitab Al-Kashaf dalam tafsir Al-Quran tadi. Dan dinyatakan juga bahawa Imam At-Tibi tadi banyak menyebut hadis-hadis yang menunjukkan bahawa dia tadi ialah orang yang amat mahir di dalam ilmu hadis. Jadi satu hari dia kata dia menghimpunkan kitab di dalam ilmu tafsir, dan dia tadi membuat majlis yang besar untuk membaca kitab Sahih Bukhari. Jadi Imam Tibi tadi dia membaca ilmu tafsir daripada pagi, maksudnya selepas subuh sampai kepada zuhur, dan daripada selepas zuhur tadi sampai kepada asar, maka dia akan membaca Sahih Bukhari. Maknanya ilmu yang dibincangkan, yang diajarkan kepada murid ni ialah dua ilmu. Pertama tafsir daripada pagi sampai kepada zuhur, dan kemudian daripada zuhur sampai ke asar tadi dia akan membaca Sahih Imam Bukhari sehinggalah kepada hari kewafatannya dia meninggal. Faragha min qiraati tafsir. Mana Imam Syarafuddin At-Tibi dia dah selesai membaca ilmu tafsir, kemudian dia pun pergi kepada majlis untuk membaca ilmu hadis. Fadakhala masjidan inda baitihi. Maka dia pun masuk ke masjid yang berdekatan dengan rumahnya. Fasalla qa'idan. Maka dia pun semayang dalam keadaan duduk. Wa jalasa. Dan dia pun duduk yang tazirul iqamatah lil faridati. Maka dia menunggu untuk iqamat, untuk menunaikan salat fardu. Faqada nahbahu mutawajjihan ila al-qiblati. Maka Imam Syarafuddin At-Tibi pun meninggal dunia semasa dalam duduk menunggu solat fardu menghadap kepada kiblat fi Sya'ban, pada bulan Sya'ban pada tahun 743 Hijrah. Dan itulah imam, salah seorang imam yang agung yang amat berjasa kepada kita, yang mensyarahkan kitab Mishkatul Masabih yang dikarang oleh muridnya sendiri, iaitu Khatib At-Tibrizi radhiyallahu anhu. Jadi kenapa kita bincang kitab Masabihus Sunnah tadi, yang asal yang dikarang oleh Imam Baghawi radhiyallahu anhu? Kerana di dalam kitab Mishkatul Masabih ataupun kitab asalnya tadi ada satu tajuk yang dinamakan sebagai Sa'atu Rahmatillah. Amat luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum ni kita dah baca beberapa hadis di bawah tajuk keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh Imam Baghawi radhiyallahu anhu.
Jadi dalam masa yang sedikit ni kita baca lagi beberapa hadis di bawah nama Ar-Rahim. Maksud tujuan sekarang ni kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan kerahmatan ni untuk kita tadi memahami dan menghayati makna Ar-Rahim yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam ayat kelima di awal surah Yasin. Dari antara hadis yang dinyatakan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul mu'minu ma 'inda Allah min al-'uqubati ma tami'a bi jannatihi ahad, walau ya'lamul kafiru ma 'inda Allah min ar-rahmati ma qadaqa min jannatihi ahad." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi terjemahannya, sekiranya orang beriman mengetahui siksaan yang begitu dahsyat sekali yang berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya tidak akan ada seorang pun yang inginkan kepada syurganya, kerana amat takut memandang kepada siksaan yang berada di sisi Allah. Jadi seolah-olah kita kata tak ada lagi dah di sisi Allah ni melainkan siksaan sahaja. Walau ya'lamul kafiru, tetapi sekiranya orang kafir pula mengetahui rahmat yang berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka nescaya tidak akan ada sesiapa pun yang berputus asa daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun ada siksaan, tapi dalam masa sama kita sentiasa menyebut Ar-Rahmanir Rahim. Maksudnya kita mengulang kerahmatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua nama yang kita sambungkan. Maksudnya sebagaimana yang kita dah bincang sebelum ni, Imam Ibn Arabi radhiyallahu anhu dia berkata, Ar-Rahmanur Rahim itu ialah nama yang bersambung. Sebagaimana kita ada dalam bahasa Arab ni, kita ada kalimat-kalimat yang dicantumkan seperti khamsata asyara, 15. Jadi itu dipanggil murakkabun adadi, cantuman atas nama bilangan. Dan kita ada seperti ba'labak yang diistilahkan sebagai murakkabun mazjiyun. Maknanya semata-mata kita campur dan kita sandarkan. Maknanya dalam bahasa Malaysia ni seperti Kuala Lumpur, itu dipanggil murakkab masjid, ataupun Petaling, Jaya, itu semua dipanggil murakkab. Maksudnya kata yang dicantum untuk membentuk satu kata nama khas. Jadi Ibnu Arabi kata, macam mana Allah Ta'ala nak menunjukkan keluasan rahmatnya kepada kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama yang bercantum, iaitu Ar-Rahmanir Rahim. Jadi bila kita nak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahmanir Rahim, mana kita kena hadirkan itulah satu nama. Seperti kita menyebut Shah Alam, ataupun kita menyebut Kuala Lumpur. Jadi kita tak niat Kuala satu makna, Lumpur tadi satu makna, tak. Maksudnya kita tahu kedua-dua lafaz tadi menunjukkan kepada satu kawasan. Jadi nak menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada dua lafaz yang menunjukkan kepada makna yang sama. Dua lafaz Rahman, iaitu lafaz Rahim, kedua-duanya menunjukkan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mesti dicantumkan. Maksudnya jangan sekali-kali dipisahkan. Tapi sekiranya kita jumpa juga, macam kita dah bincang sebelum ni, lafaz Rahman sahaja ataupun lafaz Rahim sahaja di mana-mana ayat ataupun dalam mana-mana hadis, maka hendaklah kita menghadirkan lafaz yang tidak disebutkan. Macam apabila kita baca Tanzilal Azizir Rahim, maka tersirat di dalam Ar-Rahim tadi nama Ar-Rahman. Seolah-olah kita baca Tanzilal Azizir Rahmanir Rahim. Maksudnya kita kena hadirkan makna Rahman, sebab kedua-duanya terikat antara satu sama lain. Jadi nak menunjukkan luasnya rahmat Allah, maka dua nama tadi dinyatakan bersebelahan. Jadi apabila manusia tadi merenung kepada rahmat Allah yang amat luas, maka kalau kafir sendiri pun dia beritahu, dia tahu luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya dia akan berharap di dalam dirinya untuk diampunkan. Maksudnya dia akan bertaubat, mengucap asyhadu an la ilaha illallah, dan dia akan memeluk agama Islam. Tapi kebanyakan sekarang ni kita tak diberitahu, maksudnya syaitan menutup keluasan rahmat Allah tadi. Jadi manusia yang berada dalam maksiat kekal berada di dalam maksiat. Manusia yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, mengkufuri Allah, mereka kekal dalam kekufurannya, menentang Allah Subhanahu Wa Taala.
kerana tidak dibukakan kefahaman tentang Allah tadi mengampun. Kalau kamu kafir lah berapa lama sekalipun, kalau kamu bertaubat, kamu memeluk agama Islam, Allah hapuskan segala dosa. Maksudnya sebanyak mana pun kamu punya maksiat, apa saja maksiat yang pernah kamu lakukan, nescaya sekiranya kamu bertaubat, Allah Ta'ala akan ampunkan dan seolah-olah kamu tak pernah buat pun maksiat tersebut. Itulah luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekiranya rahmat tadi diketahui, maka tiada manusia pun yang akan berputus asa daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hadis seterusnya daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, al-jannatu aqrabu min ahadikum min syirakin alaih. Sesungguhnya syurga tadi lebih dekat kepada salah seorang daripada kamu daripada tali yang mengikat selipar ataupun kasutnya. Wan naru misla zalika, dan syurga pun macam tu juga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi satu hadis nak memberitahu kepada kita syurga, kerahmatan Allah, kebahagiaan, kemesraan, kecintaan kepada Allah tadi amat dekat kepada kita, melebihi tali yang berada di atas selipar tadi. Apabila kita pakai itu selipar Jepun tadi, kita masukkan celah jari itu, maka tali itu diistilahkan sebagai syirak, tali yang berada di atas kasut. Jadi timbul soalan, macam manakah dekat sangat syurga itu pada diri kita? Maka Imam Ibn Jawzi radhiyallahu anhu, dia berkata, tahsil jannati sahlun bitashihil qasdi wa fi'li ta'at. Mana dia kata untuk kita tadi dikurniakan dengan syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Imam Ibn Jawzi berkata amat dimudahkan oleh Allah. Kenapa mudah tadi itu? Pertama, bitashihil qasdi, dengan kita tadi membetulkan niat. Mana kita sekarang ni ada pelbagai perkara yang kita buat. Contohnya sekarang ni kita waktu pagi kita nak keluar bekerja. Kalau kita keluar bekerja, waliyazbillah, kita niat semata-mata menghimpunkan dunia, mencari kekayaan kerana cintakan dunia, maknanya kerana nak bersaing, nak menunjukkan harta aku lebih ataupun seumpamanya, maka niat tersebut salah. Apabila niat tersebut salah, maka Imam Ibn Jawzi kata kamu tak dapat ganjaran daripada niat yang salah tersebut. Jadi 8 jam kita bekerja, 10 jam kita keluar bekerja, seminggu, sebulan, 10 tahun kita bekerja, dia tidak menjadi ibadat kerana tersalah pada niat. Tapi Imam Ibn Jawzi kata kalau kita keluar rumah pada setiap pagi, kita berniat untuk mencari nafkah yang wajib ke atas diriku, ke atas ahli keluargaku, maka semua kerja yang kita buat tadi menjadi ibadat. Dan isteri apabila dia berkhidmat di rumah, maka dia berniat untuk membantu suaminya agar suaminya dapat berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memelihara anak agar anak ini menjadi orang yang soleh dan solehah. Semua niat tersebut akan menyebabkan semua aktiviti di rumah menjadi ibadat. Jadi itulah Imam Ibn Jawzi kata yang Rasulullah kata syurga tadi amat dekat, lebih dekat daripada tali kasut kamu. Jadi dia kata dengan kita tadi pertama sekali membetulkan niat, wa fi'li ta'an, dan kita tadi melaksanakan ketaatan. Dan begitu juga dia kata neraka pun dekat juga. Dia kata neraka dekat sekiranya manusia tadi mengikuti hawa nafsunya, dan sekiranya manusia tadi melakukan maksiat. Cuma dalam nas yang lain, amat mudahnya untuk kita tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah kerana Allah mengurniakan kepada kita ni satu kurniaan yang agung yang tak diberikan kepada makhluk yang lain, iaitu kurniaan al-kalam, iaitu untuk kita tadi berkata-kata, untuk kita tadi bertutur. Masa apabila kita ni dikurniakan dengan lidah, maka ni lidah ni lah satu kurniaan yang paling mudah untuk kita gunakan. Maksudnya kalau kita nak menunaikan haji dan umrah, dia memerlukan kepada kos, masa yang panjang. Dan lepas itu kita kena pergi, tinggalkan pekerjaan. Dan sekiranya kita nak buat ibadat yang lain, membantu manusia dan seumpamanya, ataupun kita nak puasa dan seumpamanya, dia memerlukan kepada masa dan dia memerlukan kepada kesungguhan yang amat besar. Tapi sekiranya kita renung kepada lidah yang Allah bagi kepada kita, maka ni lidah ni lah ibadat yang paling mudah untuk kita lakukan.
Maksudnya kalau kita duduk, kita baca Astaghfirullahalazim, ataupun kita baca Subhanallah, ataupun kita baca Alhamdulillah. Dengan kita menyebut beberapa lafaz sahaja, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan pelbagai ganjaran. Maksudnya dalam hadis yang lain daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salatu wasallam, dia berkata, wahai Allah Taala, ajarkan kepada aku sesuatu untuk aku mengingati kamu dan aku berdoa dengan lafaz tersebut. Maka Allah berkata kepada Nabi Musa, qul la ilaha illallah. Maknanya Allah kata, kamu sebutlah la ilaha illallah. Qala, maka Nabi Musa berkata, kullu ibadika yaquluna haza. Semualah manusia menyebut la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab kepada Nabi Musa, ya Musa, law anna as-samawati as-sab' wa 'amirahunna ghairi wal aradina as-sab' fi kiffatin. Maksud Allah kata, kalau seluruh langit dan bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ditimbang di sebelah neraca timbangan tadi, wala ilaha illallah, dan lafaz la ilaha illallah satu tu saja ditulis di atas kertas dan diletakkan di piring neraca sebelah lagi, malat bihinna la ilaha illallah. Nesir lafaz la ilaha illallah tadi lebih berat daripada segala yang berada di langit dan di bumi. Jadi itulah yang Rasulullah SAW nak masukkan. Syurga amat dekat di sisi kita dan amat mudah untuk seseorang tadi mencapainya. Cuma persoalannya, adakah kita tadi ingin menyebut lafaz la ilaha illallah? Maka ulama radhiyallahu anhum, terutama kita di Nusantara ni, apabila kita selesai solat, maka kebiasaan kita akan ada wirid la ilaha illallah tu sebanyak 100 kali. Solat fardu kita akan berwirid la ilaha illallah 100 kali, dan pada malam Jumaat kita akan niatkan tahlil yang kita baca tadi untuk membantu sahabat-sahabat kita yang dah meninggal dunia, dan kita hadiahkan surah Yasin dan seumpamanya. Jadi untuk seseorang tadi dikurniakan dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka Rasulullah kata perkara tersebut amat dekat di sisi kamu, dan kamu boleh dengan cara kamu sebut saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma kita carilah guru untuk mengajarkan kepada kita bagaimanakah cara nak bertahlil. Kan dia semata-mata kita sebut di lidah, mesti dia ada dia punya mukadimahnya, adab-adab untuk kita tadi menyebut lafaz la ilaha illallah. Dan itu beberapa hadis dari sekiranya ada rezeki. Nanti kita sambung lagi pada masa yang akan datang. Hadis yang dihimpunkan oleh Imam Al-Baghawi di dalam kitabnya Masabihus Sunnah di bawah tajuk Sa'atu Rahmatillah. Amat luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita dapat menghayati makna Ar-Rahim, Tanzilal Azizir Rahim. Maksudnya Allah yang amat mengasihi, yang amat penyayang. Maka bagaimanakah kita nak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala? Maka diajar oleh Rasulullah SAW pada dalam hadis hari ini, kita banyakkanlah membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, bertahlil, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tangguhkan majlis dengan kita membaca doa surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, taqdi lana jamil hajat, tahruna biha min jamil sayyiat, tarfa'una biha indaka ala darajat, tuballighuna biha rasul ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'da al-mamat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqi yasin al-Qur'anil hakim wa ikhtartahu bi risalati wa nubuwwati wa wiladati wal hidayati ila siratal mustaqim. جميع ما جاء بمنك جبريل تنزيل العزيز الرحيم بخواص الحروف واسماء تامات وعظمت في الوجود لكل موجود معاية البينات. اغفر فيك مفرجا كل مظلوم ومدين وخلص لكل مسجد يا مجرد بحار ويا من جعل خسائر من الكافي والنون ولمن بما كان قبل ان يكون. نسالك اللهم ان تسلك بنجالة رضاك وان تجعلنا اهلا وحن سعدك وينا، وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب، أن تجعلنا بين عبادك في كل حال صافر الغالب، لا تحوجنا إلى أحد من خلقك في أمر رزقنا، وأن ترضى ألسنة المتفوهين بالمكروه في حقنا، وأن تقرن حركاتنا بالطف، وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق، تحيفنا بالجلال والمهابة، وأن تمن علينا بسرعة الاستجابة. استجب لهم دعاءنا، استجب لهم دعاءنا، استجب لهم دعاءنا،
حقق فيك رجاءنا أدخلنا في حزبك المسؤول بسر قولك الحق إنما أمره إذا أراد شيئا يكون كن فيكون سبحان منافس عن كل مديون سبحان مخلص لكل مسجد سبحان العالم بكل مكنون سبحان مجرى بحار ونعم سبحان من جعل خزائن بين كافرين سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فرج الهموم يا فرج الهموم يا فرج يا حي يا قيوم فرج عنا همنا وغمنا وردا عاجلا غير آجل يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم. Mari kita tangguhkan majlis kembali tasbih kafarah selawat dan surah ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Moga Allah telah pelihara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.